Bayangkan, korang balik rumah, pintu dah unlock automatic bila phone detect korang berdekatan. Aircon dapat hidup awal sebab smart house dah tahu korang akan sampai rumah sebelum pukul 6 petang. Kopi pun dah siap kalau korang link dengan kopi mesin pintar. Inilah sebenarnya kuasa IoT, Internet of Things. Semua peranti dalam smart house boleh bercakap sesama sendiri dan juga bertindak mengikut rutin kita. Tak payah dah nak tekan switch ataupun remote, semua jalan sendiri automatically. Dan sekarang banyak sebenarnya gadget smart house yang mampu milik. Contohnya smart plug bawah RM30 je, smart lampu LED yang boleh ubah warna ikut mood kita, smart lock dan juga fingerprint, sensor pintu dan juga gerakan yang boleh bagi notification terus kepada mobile phone kita. Kalau korang nak mula ubah rumah biasa jadi smart house, ini adalah langkah penting yang paling senang. Tekan je beg kuning tu sekarang. Saya dah pilih siap-siap gadget smart house yang confirm berbalik untuk korang cuba. Smart plug, smart bulb, smart lock, semuanya ready nak dihantar terus ke rumah. Nak lagi padu, nak lagi nampak moden, nak lagi nampak futuristic, korang boleh connect dengan Google Home ataupun Alexa. Tahun 2025 juga menyaksikan integrasi Artificial Intelligence. Smart house korang tak sekadar ikut jadual, tapi dah boleh belajar tabiat harian korang. Kalau hujan, dia akan off kipas. Kalau keluar rumah, dia akan tutup semua peranti elektrik automatically. Kajian menunjukkan rumah yang menggunakan sistem pintar mampu untuk kurangkan bil elektrik sehingga 25% tau. Sebab semua peranti dikawal dengan lebih cekap. Smart house bukan pasal nampak moden, tapi pasal hidup lebih selesa, jimat masa dan juga lebih selamat. Cuma satu persoalan yang bermain di fikiran sekarang. Smart house ni boleh kena hack tak? Jangan lupa guys, like, follow, komen dan share untuk video menarik yang seterusnya.